Pada setahun dapat singkatkan ke 9 bulan. Ada 4 orang anak eczema berusia 10, 8, 6 dan 2 tahun. Okey. 4 orang anak eczema saya ni, yang pertama, kedua dan yang keempat tu agak teruk lah, eczema atopik. Yang ketiga tu dia mild sikit. Dia hanya bahagian ke sikit dengan tangan sikit macam tu lah. Tapi yang saya nak share ni lebih kepada anak yang keempat ni. Anak yang keempat ni sebab saya bertemu dengan Alora, anak yang keempat ni. Pengalaman saya untuk anak eczema saya ni, 2 orang anak eczema saya yang agak kronik tu, yang pertama dan kedua, biasanya mengambil masa dalam setahun. Barulah eczema dia tu membaik, dari basah dah kering, dan dari gatal merenyam dah kurang gatal, dah boleh tidur lena. Biasanya dia ambil masa dalam 1 tahun. Tapi Alhamdulillah untuk anak keempat ni, saya bagi dia pakai Alora, lepas tu saya bagi dia makan Shiruto, Spirulina. Saya sendiri pun mengamalkannya. Saya perasan tempoh setahun tu dapat disingkatkan kepada 9 bulan. Eczema ni kita tak boleh nak expect dia macam magic. Dia dalam kita punya badan kan, dia ada akar dia memang perlukan masa, dan saya faham tentang kita memerlukan masa untuk heal anak eczema kita ni. Pada setahun dapat singkatkan ke 9 bulan, dan kita nampak improvement yang sangat ketara. Dia dah boleh tidur sangat lena. Bila kita pakaikan Alora full series daripada kepala sampai ke kaki, bagi dia makan Shiruto. Waktu dia eczema dia tengah flare, kita bagi Shiruto tu memang banyak, sehari tu 3 kali, macam tu. Eczema dia dah terkawal. Sekarang Shiruto hanya kita bagi bila dia trigger sahaja. Contoh macam dia trigger tiba-tiba naik bintat ke, rata ke, baru kita bagi, atau nak demam ke, nak sesama ke. Tapi yang hari-hari saya akan bagi Spirulina dan juga X-Bio. Sebab Spirulina kita bantu untuk melengkapkan nutrisi badan dia. Sebab bila anak eczema ni confirm dia akan ada isu kekurangan nutrisi. Spirulina ni 5 biji ibarat khasiat 1 kilogram sayur organik. So sangat powerful lah. Dia ibarat kita punya power bank, nutrient power bank. Spirulina kita bagi hari-hari, Shiruto bagi bila perlu, Nextbio 1 sachet 1 hari untuk improve dia punya masalah leaky gut. Untuk siapa di luar sana yang ada anak-anak eczema, bolehlah ikhtiarkan dengan Alora, Shiruto, Spirulina dan Nextbio. Saya di sini.